Okey, cara pemasangan penukaran gas ni yang baru geng. Yang baru. So ni pin dia. Pin dia ni sepatutnya kat sini sepatutnya kat sini. So ni telah kita test semalam, sebab ni life jacket ni dah lama geng. So semalam aku cuba tarik je lah geng. Tarik meletup geng. Ni dia, bermakna dia masih berfungsi lah. Kalau tak silap aku 2 tahun lebih. Ni dah 2 tahun lebih lagi. Dia takut dia expire lah. So hari ni kita nak tukar baru. Kita nak tukar yang baru ni geng. Ni yang baru, tapi yang ni agak panjang sikit. Panjang sikit ni, lebih setengah inci. So kita nak pasang ni. Ni kalau tarik, bermakna jarum dia ke dalam ni terkeluar. Kalau ni kita balikkan, jarum dia akan naik. So ni yang baru kita simpan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kita dia. Okey, selesai. Dan kita pinkan balik. Ni geng, dia dah pinkan balik, bermakna ni dah selamat lah. Okay. Kita lipat balik dalam ni. Siap. So bagi korang yang ada life jacket tu, kalau dah lama sampai setahun 2 tahun tu, kena cuba kena test. Takut tak berfungsi pula. Okey, sekian saja.